Untuk tema raya tahun 2026, anda nak pakai baju macam mana? Cekak musang atau baju Melayu leher teluk belanga macam ni? Ni saya tunjukkan kat sini. So saya akan tunjukkan cara untuk jahit dia punya belah dan dia punya leher. Jom. Video sebelum ni saya dah tunjukkan kepada anda cara untuk buat lapis ini dan kita jahit pada tengah-tengah belahan baju. Okey, kemudian kita lihat dulu ya, lihat dulu. So ni bahagian belakang ni saya letak dengan gam supaya dapat mengelakkan bila kita potong nanti dia pecah. Okey, pada bahagian hujung ni sedikit runcing supaya semasa kita potong nanti dia dapat bentuk dengan baik insya-Allah. So sekarang ni kita potong. Okey, berhampiran dengan penjuru hidup. Bukan, penjuru bucu tu. Penjuru bucu. Tapi cadangan saya, jangan snip macam tu je. Dia ada trik sikit. Anda buat macam ni, ke tepi sikit. Dia macam V jugalah. Anda buat sikit. Macam itu. So, dia ada macam bentuk macam tu. Nampak tak? Dia macam berbucu-bucu di situ. So, seterusnya, iron lah. Cara iron pun dia ada step dia. Okey, kita tak terus terbalikkan gitu. Kalau saya akan buat satu-satu. Bila kita dah terbalikkan, kita kena iron basi dulu. Jangan terbalikkan lapis tu. Iron basi dulu. Sabar. Guna tapak iron bagi mengelakkan hangus. Okey, nampak beza ya. Sekarang ni saya dah iron. Saya dah iron basi dulu tau. Nampak? Dia flat dulu. Kalau saya terus terbalikkan, dia jadi macam ni. Dia kekembung gitu. Yang ini, dia dah flat dah sebab kita dah iron. Dia dah senang. Kita senang nak bentuk dia. Kita dah tinggal sambung je iron seterusnya lah. Tapi yang ni, alamak, degil pula. Macam tu. So, cara dia adalah iron macam ni. Guna tapak iron, guna guntingan tajam pada bahagian bucu ya. Okey, basi menghala ke padan sebelah sana. Yang ini, hala ke sana. Okey, sekarang dah terbalik. Okey, baru kita betulkan. Tapi still, iron di sebelah dalam. Jangan iron di sebelah luar. Tu tips dia. Bagi mengelakkan kebarangkalian hangus. Tapi kalau pakai tapak iron ni kurang sikit risiko dia. Bagi siapa yang tak ada tapak iron tu, dia payah sikit lah. Okay, nampak? Dah sharp bahagian hujung sharp. Ingat tak teknik yang saya ajar tadi? Dia bukan sekadar cap, tinggalkan macam tu. Dia ada buat macam penjuru hidup dia tu. Kita kena snip sikit-sikit. Oh lama cun-cun lemcai. Ini bukan cun-cun tak lemcai ni. Sangat-sangat lemcai. Oleh itu, bahagian leher belahan ni kita dah siap. Kita akan cantumkan bahu depan dan belakang untuk kita buat piping dia sebentar lagi. Saya dah cantum bahu depan dan belakang. Kena jahit tindih di sini dan jahit tindih di sini. Alhamdulillah, jahitan bahu dah siap. Kemudian jahitan pada belahan pun dah siap. Cuba korang tengok okey ke okey? So macam mana? Video seterusnya saya akan ajak anda macam mana nak jahit piping pakai kain ini dan juga macam nak buat lubang butang dia lah. Semuanya berpandukan dengan buku yang kami keluarkan untuk anda. InsyaAllah. Best kalau ada panduan step by step macam ni. Nota pun senang faham. Tak pening kepala. Buat pula dengan cara yang cepat lah. Kami nak buka jualan buku 3 ganda. 3 buku ni harga RM270. Tapi kami bagi kepada anda cuma RM99. So satu buku ni jatuh RM33. Satu buku boleh menghasilkan pelbagai jenis baju. RM33 dapat banyak baju. Untung banyak kak. Paling best anda boleh dapat video tutorial menjahit pada bahagian-bahagian tertentu bernilai RM299. Tapi kami bagi percuma jika anda beli buku ni. Buku ni sebenarnya dah terjual lebih daripada 20,000 naskah seluruh Malaysia. Sampai bila nak buat pola dengan cara yang susah dan ambil masa yang lama. So sebelum dia melarat, baik klik link di bawah dan dapatkan buku ni sekarang.